Sarung ada dek? Boleh berapa? Semua tu ya? Satu. Saya ambil sini. Dah habis dah? Lagi ada lagi. Oh ada. Betul tak terakhir. Air macam mana? Macam mana bang? Sungai Kota. Sungai Kota. Kalau ni. Naik bot lah? Salah. Tepi? Kan bandar. Betul ni. Dia dah. Ni terus pergi lah ni. Air kat Salah surut. balik rumah tu. Oh rumah. Tarung waktu dek. Air kat surut ni kan? Malam. Oh main malam. Pukul 9. Mau mancing kat bawah tu. Satu. Jauh datang. Sampai ke sini. Kota. Salah kawan tu sini Skudai. Oh. Sungai Kota. Kota. Mana ni? Bawah ni. Dahlia. Oh dah lihat. Yang di atas ni. Yang mana? Main kat mana? Sini lah. Oh, Bawah ni. Saja buang-buang masa. Gigi dah. Gigi satu. Kira mancing dekat bawah sana tu. Dekat tambak pasir tu. Ini kali berapa? 10. Ada. Satu. Perempuan. Perempuan. Okey, terima kasih. Tak pernah mancing sini. Ada orang datang, dulu datang tapi tak mancing. Macam okey ah? Okey ah? Dah sajalah. Air buat besar. Okay, Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera. Okay, bersiaran kita lagi di Faizal Channel 77. Orang sekarang berada di Sungai Skudai, dekat bawah jambatan. Ni Port Nebing lah. Tapi air terlampau laju. Gua air turun separuh sikit. Boleh ni. Pasal sini nyangkut kuat. Air tinggi pun. Air pasang usok 3.6. Kat ni ada seorang lah baru mancing. Dia sampai. Dia pun tak dapat barang lagi ni. Okay guys, stay tune kan. Gua setak-setak apa kita try tengok apa hasil yang ada. Stay tune. Pakai pompa sarung. Bukan air tinggi lagi ni. Nampak air turun lagi sikit sekejap ni. Usaha rumah kadang-kadang kena scam juga. Tempat bawah jambatan ni tak pernah mancing lah. Try tengok. Orang pakai dengan sangkut sudah kacau juga sini kalau sangkut. Pakai mesin 2000. Tak minta yang sangkut lah.
kuat ni. Lama macam tak jejak bawah. Kan lekang. Oh, cakap lah. Allah, sangkut dah pula. Sangkut kat batu ada ikan. Aduh, kacau. Memang putus lah ni. Kenapa lah? Luka. Patut. Wah. So tak kumpau. Aduh. Buat seko. Buat kang kata dia. Oh, cepat kat sini dapat ikan. Menyangkut kat batu. Woi. Ada orang buang ikan ni. Sengat dah tak ada, putus. Ada buaya juga. Mana dia? Tu angga patau. Mana? Kalau dekat atas nampak sana tadi nampak jelas. Ha. Oh tu yang ujung kan? Ha, tu. Yang tengah tu. Yang tengah tu. Gua tadi rekod dari kat atas ni. So. So ke? Kau tak pernah pula ada. Kat rumah depan tu. Oh, dia tengah tu kat tepi tu. Ha, tu lah. Buat besar badan. Ini terlegar. Oh, boleh tahu besar. Atas sana nampak ah. Ha. Sana nampak jelas ni. Jelas ke? Ha, jelas. Ya, orang cik-cik. Ni kalau main teknik dekat kawasan batu kan, nyangkut kuat kan. Kalau batu ladung kau tak boleh tahan tu. Kau pakai spark plug kan. Tapi yang ini pambut ni kita pakai halus. Gantung mata gantung kan. Batu kat bawah, pambut dekat atas. Pambut jangan panjang, pendek je. Lebih kurang dalam satu kaki setengah macam tu lah. Ni target rambai lah ikan. Kalau dia sangkut kat batu, kat lubang batu kan, celah batu ni, tarik ikan dapat. Yang ini putus. Jimat lah. Dia punya perambut kawan pakai ada shock leader lah. Shock leader kawan sangkut dekat, sambung dengan tali benang. Ni ada shock leader dia sikit tak panjang lah, kalau sini sikit. Lepas tu kita jangan pakai swift, matikan terus macam ni. Satu set macam ni. Spark plug. Ni kawasan batu lah. Dia tak payah pakai swift. Seko je. Ni last. Kawan dah 3 kali sangkut putus. Semua pakai macam ni. Tak ada pakai swift. Kalau sangkut juga ni last lah. Arus pelaju ni. Ini kalau mancing dia nyangkut kuat. Bawah tu semua batu. Bawah tu semua batu. Arus pun tengah kuat. Tinggi lagi air ni. Air dia dapat dia nampak peting depan tu. Sedap. Air dia lembut sikit. Jadi dapat ikan tu pun sangkut kat batu. Dia punya apa, batu orang sangkut dekat lubang batu bawah. Dia ada makan tapi sangkut. Kena pakai spark plug. Ini kau orang pakai spark plug ni.
Dia nyangkut kuat kan. Saya dah tengok ikan semilang ni. Dia dengan berukang dia sama-sama apa, sama-sama turun. Air daripada atas dia turun kan. Kita tengok ada tak semilang. Aku dah dapat dah berukang tak kumpul. Nanti kalau ada strike korang update lagi geng. Seronok juga kat sini, santai dekat JB. Siapa nak datang boleh ni. Mungkin ramai jugalah yang tahu rasanya dekat bawah jambatan ni. Umpan dekat depan ni, atas tadi tu boleh beli. Tu mancing je kat sini. Dapat air turun sikit sedap ni. Udang hidup kadang ada cakap macam sini. Yang air besar kan, air laju. Kita santai je, tapau je apa yang ada. Jelas gambar dia. Habis zoom lah. Nak zoom buaya tu jauh. Pecah gambar dia. Ada belah ujung. Kawan mancing kat sini ada buaya. Okey kan, tamat misi kawan mancing dekat bawah jambatan ni. Tak kumpau lah. Tapi nyangkut gila babi kuat. Sebab aku tak pakai batu ladung, pakai apa, spot plot. Ada 3-4 mata jugalah. Tak pakai swift, terus direct. Dapat berukang seekor. Ikan ada tapi dia nyangkut kuat. Dia ada buaya lah seekor tu. Okay geng, terima kasih semua yang dah like, komen, subscribe. Awal pun santai-santai je mancing kat sini kan. Ada pula bukang. Okay geng, kita tengok next week kawan, tak tahu mana nak terjah. Kalau ada konten nanti kawan upload lah. Terima kasih semua yang dah follow kawan, dah like, komen, share. Terima kasih banyak. Kita jumpa cerita terbaru. Jangan takut lawan tetap lawan. Assalamualaikum.